Ramai ingat semua bateri iPhone OEM ni sama saja. Tapi bila pasang, tiba-tiba muncul pula warning unknown part. Battery health tak muncul. Lepas tu ada pula yang tiba-tiba auto restart. Kenapa jadi macam ni? Adakah sebab bateri murah? Okey, ini 3 benda penting yang kau kena tahu sebelum tukar bateri. Yang pertama, masalah paling ramai hadap adalah bateri unknown part. Ini terjadi bila bateri tu tak support Apple Diagnostic. Bila tak support, iPhone tak dapat nak verify bateri tu sebagai genuine compatible, walaupun bateri tu boleh hidupkan phone. Bukan tu je, bateri health pun tak dapat detect. Maksudnya iPhone tak dapat baca status kesihatan bateri. Kau pun tak tahu bila bateri tu nak rosak ataupun dia punya kapasiti nak merosot. Sebab tu kalau nak tukar bateri, pastikan OEM yang ada support diagnostik. Yang kedua, ramai tak tahu pasal teknik swap ribbon, iaitu bila technician ambil ribbon asal dari bateri lama dan solder ke bateri yang baru. Ribbon tu sebenarnya dia ada BMS, iaitu Battery Management System, yang mana boleh digunakan untuk kawal suhu, charging dan battery health. Masalahnya sekarang, bila ribbon tu dah terlalu lama, dia dah rosak ataupun masa proses soldering tu tak kemas, jadi sistem Apple tak dapat nak baca bacaan itu dengan accurate. Battery health jadi tak betul. Phone akan jadi cepat panas dan paling kerap berlaku adalah auto restart sendiri tanpa warning. Akhir sekali nak cerita pasal capacity. Contoh iPhone 13, bateri asal dia capacity sekitar 3200 mAh. Tapi dengan OEM high capacity ni kau boleh dapat 3550 mAh, yang mana 200 lebih mAh daripada yang asal. Dari situ performance dia memang berbeza. Bateri dapat tahan lebih lama, especially kalau kau ni jenis heavy user, iaitu tengok YouTube, Waze, edit video, main game, etc. Dan yang best, high capacity ni tak semestinya cepat panas. Kalau kau guna yang boleh support diagnostik dan built-in battery management system. Jadi, bila tukar bateri, bukan sekadar boleh on, tapi upgrade terus performance phone supaya kita boleh puas hati. Macam ni korang tengok sekarang ni adalah iPhone 13. Kita tengah tukar bateri high capacity. Dia dah buat diagnostik dan kita dah finish repair. So, lepas ni kita dapat tengok dia punya battery health 100%. Dan dia akan keluar tidak unknown part. Okay, layan je lah geng. Chalo bete. Dengar lagu ni sampai habis.